Hello semua, selamat datang ke Buat Sendiri DIY Bahasa Melayu dan selamat datang ke video squishy pertama kat saluran ni. Kat sini saya ada sponge. Saya dah buang bahagian kasar dia. Sebab tu permukaan dia tak rata. Saya akan guna dia untuk buat squishy. Boleh nampak kalau saya picit dia terus jadi bentuk asal balik. Memang bahan yang bagus. Selain tu saya ada foam clay. Ada foam-foam kecil kat dalam warna pink. Dengan permanent marker, saya akan lukis muka nanti. Dengan gunting untuk potong, saya akan mula potong. Okey, banyak benda kuning dah terpotong. Saya tolak dorang ke tepi dulu. Lepas tu, saya akan cover dengan warna pink. Boleh nampak kat bawah dengan atas ni ada lekuk. Dia bergantung kepada bentuk sponge tu. Saya akan isi lekuk tu dengan foam clay. Heart shape ni dah kena cover. Awak boleh nampak dia memang nampak cool. Kita boleh picit dia. Dari tepi pun boleh. Setakat ni foam clay ni belum kering. Dia ambil masa lagi. Tapi saya nak lukiskan muka dia dulu. Akhir sekali, saya nak biarkan foam clay ni kering. Boleh ambil masa 1-3 hari. Foam clay dah kering, squishy kita dah siap. Saya boleh picit dia jadi bentuk asal balik. Foam clay tu pun bergerak sekali. Sangat cool. Warna pink dia pun cantik. Saya harap awak suka dan berseronok dengan video tutorial ni. Mungkin awak nak subscribe saluran ni. Nanti awak tak akan terlepas video daripada kami. Awak boleh tekan butang subscribe kat bawah dengan loceng kat sebelah dia. Kita jumpa lagi lain kali di DIY Bahasa Melayu.